Jumpscare bodoh. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Malam Terlarang yang diarahkan oleh Labu, yang dilakonkan oleh Zul Arifin, Sofia Jane, Shasha Abdul dan juga Ayla Azizul dan Sabri Yunus dan juga Norma dan Manhuri. Okay, so terima kasih kepada Astro Show sebab menjemput kami movie premiere untuk khas untuk media dan juga KOL ini, dan kita tonton filem ni di Mid Valley. Dan yes, bagi aku ini adalah merupakan sebuah attempt filem seram berkonsepkan mistik Nusantara yang baik untuk penonton lokal. Benda paling aku suka dalam filem ni adalah Shasha Abdul. Kenapa? Shasha Abdul ni dia watak utama dalam filem ni. Dia bawa watak Mawar. So dia adalah seorang wanita ataupun seorang yang dalam filem ni dia melihat tragedi yang berlaku dalam keluarga dia. Kakak dia kena bunuh. Lepas tu dengan mak dia accident, lumpuh. Bapa dia pula jadi macam seorang pemimpin politik yang nakkan jadi ketua bahagian di daerah kampung dia. Dan lepas tu dia menyaksikan semua tragedi-tragedi yang berlaku ni dan dia cuba merungkai misteri. So it's a very woman empowerment kind of film. Beautiful. And Shasha Abdul ni, she's very small, very petite, very comel-comel. Tapi dia boleh, bila dia bawa watak tu, dia bawa watak mawar tu, oh memang mekar sejambang malam mekar mawar. Benda ni yang sangat-sangat memang aku tak sukalah dalam filem lokal ataupun mana-mana filem seram lah. Jumpscare bodoh. Jumpscare bodoh ni paling aku tak suka. Kenapa aku panggil jumpscare bodoh? Jumpscare yang macam tak sepatutnya ada pun. Dia macam jumpscare ni bersifat komersial. Bila bersifat komersial maksudnya dia bersifat untuk nak menakut-nakutkan orang. Kalau kau nak menakut-nakutkan orang, tak ada beza antara filem seram dengan rumah hantu. Rumah hantu tu tak ada cerita orang nak terkejut-terkejut kan. Seram lah. Dapatlah kau hiburan yang kosong macam tu. Tapi untuk filem ni kau kena ada konteks, ada subtext, kena ada substance, kena ada nilai-nilai seni dalam filem kan. Bila kau bermain dengan jumpscare untuk menunjukkan keseraman semata-mata, nak bagi terkejut-terkejut ke orang, benda tu agak childish lah bagi aku. Ridiculous bullshit. So ada banyak juga jump scare dekat awal-awal filem, tapi benda tu diselamatkan oleh jalan cerita yang bagi aku agak menarik jugalah. Rating aku adalah 7.5/10.